di sebuah bandar kecil. Orang mula beratur panjang. Semua tertanya-tanya, apa rahsia di sebalik kedai bernama Gerai Abang Terbang. Bila masuk jer kedai, suasana macam masuk ke alam di sebalik mata. Bau roti canai dalam kari menusuk hidung, nasi goreng unik, lauk-lauk pelik tapi sedap. Semua buat orang terdiam. Macam-macam makanan ada, nasi lemak, roti canai, masakan panas, semua ada. Korang tengoklah murtabak dia. Tebal macam bantal hotel 5 bintang. Kedai Abang Terbang ni ada 47 jenis makanan. Banyak gila. Roti pelik-pelik pun ada. Roti bentuk ular, roti bentuk biawak. Memang lain macam. Ini barang jadi weh. Menu dia bukan biasa-biasa. Rasa lazat, ada nostalgia dalam rasa. Dan setiap suapan macam ada cerita tersendiri. Ada yang ketawa, ada yang terharu. Semua jadi pelakon dalam kisah mereka sendiri. Harga tak mahal makan kat sini. Tak perlu jual buah pinggang doh. Aku sendiri cuba sekali dan rasa macam jatuh cinta kali pertama. Masa tu aku tahu Abang Terbang bukan sekadar restoran. Dia dah jadi legenda. Restoran Abang Terbang, sekali cuba confirm nak datang lagi. Jangan tunggu drama, datang sendiri, rasa sendiri. Lokasi di Kuala Pilah, Nogori 9.